Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW dalam sesuatu perkara itu dia tidak semena-mena. Tidak. Kecuali kalau dia tahu ini boleh ijtihad. Kalau dia tahu ada isyarat lah kepada dia, dia seorang Nabi, dia tahu ada isyarat kepada dia bahawa dia tidak boleh ijtihad, dia akan tunggu. Tak boleh ambil lagi. Duduk tak situ. Bukan makna dia benci, dia tidak suka kepada saat itu, tak. Kalau kita tengok sini kan, sehingga saat tu buat 2-3 kali, sehingga saat tu berasa macam dia ni dianggap atau dijadikan seperti orang yang tidak ada apa-apa peranan yang istimewa, tidak ada memberi apa-apa sumbangan dalam perang itu. Sedangkan dia banyak sumbangan dia aja. Kalau nak kira dia patut dapat pun. Tapi Nabi SAW tak bui, suruh letak situ. Dia pun tak ada apa, letak situ. Bila letak tu, turun ayat. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka akan tanya engkau tentang anfal. Tanyalah. Katakanlah anfal ini hak Allah dan Rasul. Bila hak Allah dan Rasul, ini terpulang kepada Rasul lah. Dia nak bagi ke tidak bagi. Memang Nabi bagi pun, pada tu bagilah setelah dapat perintah daripada Allah SWT dulu. Jadi wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusahu walir rasul walidhil qurba, dan seterusnya ayat itu. Khumus itu hak Allah dan hak Rasulnya, dan untuk sanak saudara Nabi. Jadi khumus itu hak Allah dan Rasul. Sesuai juga dengan ayat itu. Hak ni pun dia kata hak Allah dan Rasul. Artinya hak lebih tepat nafal itu daripada khumus itu. Bukan daripada keseluruhan harta rampasan perang itu, tidak. Tapi daripada hak 1/5. Hak 4 tu bagi dah kepada orang yang ikut serta dalam perang tu. Hak 1/5 lagi, itu terpulang kepada Rasul. Allah tu maknanya Allah kenal, maknanya Rasul kenal lah. Kalau Rasul nak bagi, boleh. Kalau dia tidak nak bagi, tak apa. Jadi hak ni bukan sesuatu yang mesti. Ini hak Allah dan Rasul, bukan hak orang yang ikut serta dalam perang. Maknanya kalau Nabi tak sebut, dia fikir orang lain lebih memerlukan lagi. Hak disebut dalam senarai tawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil gapo tu, kalau demo tu dipikirkan lebih memerlukan, maka tak payah bagilah pada hak pergi perang ni. Sebab hak pergi perang ni dia sudah dapat dah 4 bahagian daripada 5. Jadi harta rampasan perang tu bagi 5, 4 bahagian tu sudah bagi dah. Banyak dah kira-kira je dapat. Jadi hak 1/5 ni terpulang kepada pemerintah, pemimpin. Pada masa tu Nabi SAW. Jadi atas dia, memang dalam peristiwa ni dia bagi kepada saat kepedal tadi, kemudiannya dia bagi. Dan dia bagi tu setelah Allah SWT waktu turun ayat ni. Bila hak Allah dan Rasul, jadi hak dia, bila hak dia fikir sesuai bagi, dia bagi. Walau bagaimanapun hukum hak asasnya, iaitu dalam perkara nafal ini terpulang kepada pemerintah. Kalau dia fikir sesuai, diberikan sebagai tambahan untuk galakkan, untuk penaik semangat, boleh. Kalau dia fikir tidak perlu, tak payah. Begitulah. Jadi ayat ini kata Sa'ad diturunkan berhubung dengan berkaitan dengan dia, jadi dia sebut 4 ayat turun ada kaitan dengan dia. Jadi hak sebut 4 ayat tu sebut secara umum di sini, dia tidak sebut. Satu saja hak sebut, hak lain-lain tidak sebut. Walau bagaimanapun di dalam Kitabul Fadail, Imam Muslim sendiri ada sebut tu, iaitu apa dia? Tentang birrul walidain, buat baik pada 2 ibu bapa. Itu ada kaitan dengan Sa'ad juga. Dan tahrimul khamr, pengharaman arak, itu ada kaitan dengan dia juga. Dan wala taqrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Ayat tu berkait dengan dia juga. Jangan kau halau orang yang duduk menyembah, beribadat kepada Tuhan mereka. Itu ayat tu lah. Dan ayat Anfal, begitu. Lepas tu habis itu Sa'ad itu pergi kepada hadis Ibnu Umar pula. Dia kata Rasulullah SAW telah menghantarkan satu pasukan Sariyah
pasukan yang Nabi sendiri tidak ikut. Tak ada. Itu dikatakan sariyah. Jamaknya saraya. Aku pergi juga. Mereka dapat unta banyak lah. Jadi bahagian mereka 12 ekor unta. Jadi bahagian di sini bukan bahagian kesemua mereka tu 12 dah. Tiap-tiap seorang apabila dibahagi, masing-masing mendapat 12. Tapi dalam hadis ni satunya tidak jelas tu nampak. Tiap-tiap seorang tu dapat 12. Yang kedua je dia ada syak perawi, 12 ekor ke 11 ekor. Dia ada syak di situ. Lepas pada tu Nabi tambahkan kepada mereka tiap-tiap seorang tu seekor-seekor pula. Seekor-seekor pula unta. Jadi masing-masing boleh 13 ekor. Begitulah. 13 ekor. Hak tu hak kata 12 tu lebih kuat. Jadi syak perawi hak 11 itu, kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat yang lain, hak kebanyakannya tidak menyokong hak 11 tu, tapi hak menyokong yang 12. Jadi 12 itulah hak lebih kemahnya. Bahkan dalam riwayat hak kemudian ini jelas dia sebut bahagian kami masing-masing dapat 12 ekor seorang. 12 seorang. Tiap-tiap seorang tu dapat 12. Dan Nabi SAW beri kepada kami seekor-seekor pula. Itu dalam riwayat kemudian. Tapi dalam riwayat sebelum tu, riwayat Ibnu Umar juga, dia kata bahagian mereka masing-masing sampai kepada 12 ekor tiap-tiap seorang. Dan diberikan sebagai nafal, selain daripada hak 12 ekor, seekor pula tambah. Nabi SAW tidak mengubahnya. Apa makna tidak mengubahnya tu? Tu. Jadi begini ceritanya, Nabi tak pergi kan ni dalam perang ni, Muga Sariyah. Bila pergi perang benar, maka bagi selalu situ. Jadi ketua perang dia tu bagi. Jadi dia bagi lagu tu lah. Jadi tiap-tiap seorang dapat 12 ekor, lepas tu tambah nafal seekor, jadi 13. Bila sampai ke Madinah pergi berjumpa dengan Nabi, Nabi SAW tak ubah. Mana dia kenal, dia setuju lah lagu tu. Dia setuju. Itu makna Nabi SAW tidak ubah tu. Mana setelah sampai ke Madinah, royak lah pula. Sebab sahabat-sahabat ni bila dia pergi ke mana-mana, dia buat keputusan lagu mana, dia balik dia cerita pula. Rasulullah setuju ke tidak, lagu mana. Jadi hak dia buat tu, dia bagi gini-gini tu berdasarkan hak Rasulullah royak dah juga. Tapi mana tahu takut lagu mana pula, dia royak. Nabi SAW tidak ubah. Jadi kira-kiranya serupa dengan Nabi SAW sendiri bagi nafal itu. Padahal yang bagi sebenarnya nafal itu ketua masing-masing. Ketua ni, hak pergi perang ni, ketua dia tu bukan Nabi mula-mula tu, tapi dikira dengan pengakuan dan pengiktirafan daripada Nabi SAW, kemudiannya dikira supaya Nabi bagi jugalah. Jadi ini nafal ini sebagai suatu insentif ataupun galakkan, penaik semangat. Jadi molek pemerintah ni dia buat adalah perkara-perkara yang macam ni, nak menaikkan semangat ini. Jadi tidak nanti hak pemerintah agung tu di peringkat masing-masing pun dia kena ada hak tu. Nak kata nak penaik semangat budak-budak. Kalau budak-budak kalau mengaji sekolah beri hadiah, kita kata hadiah. Beri lebih sikit ke. Itu molek. Itu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hak dia sebenarnya hak sepatutnya dia dapat sebanyak ni. Kerana ada sesuatu yang istimewa yang dia buat, diberi lebih. Itu molek. Galakkan. Tak boleh mana pemimpin ni dia jenis kedekut. Jenis kedekut, tak beri, kira beri hak tepat sama. Tak boleh lagu tu. Dalam kerajaan pun dia ada bonus lah, ada macam-macam. Dia kena ada benda lagu tu. Kalau tak ada tak boleh, marah kat orang. Marah kat orang lah. Gitulah. Lepas tu hak lain-lain tu serupa tu lah juga, lebih kurang tu lah. Cerita Ibnu Umar belaka, cuma ada tambahan sikit sebanyak. Dalam riwayat kemudian tu dia dapat seekor hak boleh ke dia tu, bukan unta hak muda, hak tua, maknanya berumur dah unta tu. Itulah kita dapat tahunya. Jadi Imam Muslim kalau nak royak ada tambahan sikit je, makna dia berbeza sikit daripada dulu. Dia royak dengan sanad dia lengkap. Itu cara Imam Muslim. Sebab tu kita bila baca kitab Muslim ni agak panjang sikit. Padahal nak royak sikit yang beza, kadang-kadang satu perkataan saja tak boleh, dia kena lagu. Sebab perbezaan ini ada dalam riwayat ni, bukan dalam riwayat dulu. Itu cara dia.
Dan apa dia penting sangat? Itu dari segi riwayat amanah. Amanah hak dia terima daripada tok guru lagu ni, kena ayat lagu tu lah. Lepas pada tu tengok sendirilah. Boleh kita gabung semua sekali ke, ataupun kita nak tak boleh gabung ke, tengok keadaan itu. Khijah mujtahid pula, khijah ahli ilmu pula. Lepas pada tu macam-macam hak riwayat Imam Muslim mari ni. Ada hak riwayat secara balagh. Riwayat secara balagh ni, Ani bin Syihab qala balaghani Ani bin Umar. Balagh ni makna dia tidak dengar sendiri. Ibnu Syihab tak dengar sendiri daripada Ibnu Umar. Dia kata sampai cerita kepada saya daripada Ibnu Umar. Dia tak royak siapa dia cerita. Dia tak royak siapa dia cerita. Itu dia. Kalau nak kira kan, bila tak royak siapa dia hak dia cerita tu, jadi lemah hadis tu, jadi dhaif. Jadi dhaif. Kalau hak balagh lagu ni dalam Muwatta Imam Malik je, ataupun ya lagu tu lah, hak umumnya ulama terima Muwatta Imam Malik. Yang ni kalau dia tak sebut sanad lengkap pun, dia royak orang bawah. Orang bawah ni kata hadis ni sampai kepada saya daripada orang. Sedangkan dia tak ada dengan orang hak dia ambil. Ada, mesti ada orang di tengah. Hak tu ulama kata hak sahih. Hak lain tak boleh nak jamin. Baiklah. Imam Muslim buat mari hak ni. Dalam Muslim, kita kena faham lah cara Muslim. Dia mari hak ni di hujung riwayat, hujung bab. Dan hak ni bukan sebagai riwayat utama, bukan sebagai usul dia. Dia tidak usul ni. Tapi hak ni sebagai mutaba'ah, sebagai syawahid. Hak ni dia mari setara tu. Sebab tu dia letak di belakang. Dan hak kata Muslim tu tinggi dan syarat dia mesti muttasil bersambung apa tu semua tu, bukan hak di belakang ni, hak hujung ni. Bukan semua hak hujung dalam Muslim ni tidak kuat dah, tidak juga gitu. Tapi terutamanya di tempat-tempat yang banyak hadis dia tu, hak hujung-hujung tu kita tengok memang ada lah. Yang mana dari segi kekuatan dia tu tidaklah lebih daripada kitab-kitab lain. Tidak lebih daripada kitab-kitab lain. Walau bagaimanapun, dia tidak jadikan hak ni sebagai asas. Banyak dah dia mari sebelum pada ni, cerita yang sama. Dia mari rekah je. Dia mari rekah cerita tu juga. Serupa dengan hadis Ibnu Rajab sebelum ni. Dan hadis Ibnu Rajab sebelum pada ni sanad dia lengkap, cukup. Lepas pada tu dia mari pula. Selepas pada tu dia mari. Cuba tengok. Saat ni dia sebut balagh. Lepas tu Ibnu Syihab meriwayatkan daripada Salim, daripada Abdullah. Jadi seseolahnya kita faham di sini, hak dia kata dia dapat tahu tadi, hak datang tadi, dia dapat tahu melalui siapa? Melalui Salim, anak kepada Abdullah bin Umar. Bermakna kalau kita kata hak tadi ni, hakikatnya hak yang kedua ni, maknanya tidak putus sanad. Tidak putus. Jadi kuat juga. Kuat juga. Cuma dia nak ceritanya, Ibnu Syihab pernah dalam meriwayatkan hadis ni, dia sebut lagu tu, balaghani Ani bin Umar. Bukan semua anak-anak murid dia, hak lain-lain pula selain daripada hak tadi, dia sebut Ibnu Syihab ambil daripada Salim. Kan kalau ambil daripada Salim tak ada jadi masalah dah lah. Gitu. Tapi dari segi zahir dia tu, kalau lagu tu dia mana putus. Sebab kita tak pasti hak dia kata sampai kepada saya cerita daripada Ibnu Umar ni, tak pasti tu hak daripada Salim, orang tengah dia, tak pasti. Takut orang lain. Tapi kalau orang lain pun benda tu sama, bukan ada benda yang tambahan. Kalau ada tambahan kau perlulah kita selidik benar. Nak terima hak tambahan itu, boleh terima kau tidak boleh. Ni lebih kurang dengan hak dulu. Jadi tak ada jadi masalah, tidak mencacatkan lagu tu. Itu berkenaan dengan nafal. Nabi SAW selalu beri nafal kepada sebahagian orang, setengah-setengah orang, bukan semua. Yang dia hantar ikut serta dalam pasukan untuk diri mereka sahaja. Mana khususlah, pemberian khusus, selain daripada yang diberikan untuk bala tentera yang lain. Hak lain-lain itu beri juga. Khumus itu adalah sesuatu yang wajib pada semua tu. Khumus tu kena bagi.